Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput lah. Baik, pada video kali ini yang menarik untuk admin kongsikan sesuatu info berkenaan dengan STR 2026 ya. Sekiranya anda menerima status gagal, apa yang anda perlu lakukan? Jom kita mulakan. Baik, sebagai permulaannya, sekarang ini kalau kita buat semakannya, status permohonan semasa itu ya, tertulis permohonan diterima. Okey, permohonan diterima itu bermaksud ya, sama ada anda penerima sedia ada ataupun permohonan baru. Okey, segala permohonan tu diterima, telah pun selamat diterima dan dalam proses untuk diproses lah. Okey, tetapi status permohonan diterima itu ya akan bertukar sama ada lulus ataupun gagal. Okey, persoalannya dekat sini, bagaimana sekiranya anda menerima status gagal? Baik, sebelum kita nak mulakannya, Amy nak bagi tahu ya, siapakah yang bakal menerima ya status permohonan semasa tu ya untuk fasa 1 tu gagal. Okey, yang nombor 1 yang paling berpotensi untuk menerima status gagal ni adalah permohonan baru. Mereka yang membuat permohonan baru dan juga kemas kini. Sekiranya permohonan baru itu tidak menepati syarat dan kriteria, maka anda akan gagal. Dan sekiranya kemas kini yang anda buat pula tidak lengkap, anda tak memuat naik apa-apa dokumen yang diperlukan, dokumen sokongan, maka anda juga berisiko sangat tinggi untuk gagal. Okey, itu yang paling berisiko lah. Dan bagi penerima sedia ada, dekat sini kami nak maklumkan, walaupun kita tak perlu nak risau sangat sebab kita sebagai penerima sedia ada, tetapi ya, kita kena faham, hasil semakan silang sekiranya mendapati, walaupun kita tak declare ada pertambahan pendapatan sebagai contoh yang direkodkan, tetapi jika hasil semakan mendapati kita ada pertambahan pendapatan sebagai contoh kenaikan gaji ya, suami dan isteri, jumlah keseluruhan dah melebihi RM5,000, maka anda berpotensi juga untuk menerima status gagal. Tapi apa yang Amin boleh cakapkan untuk penerima sedia ada, peluang anda untuk menerima status gagal tu sangat tipis. Kalau ada pun segelintir lah, sangat sikit lah yang akan menerima status gagal sebagai penerima sedia ada. Tapi untuk permohonan baru dan kemas kini, anda berisiko sekiranya anda tidak layak dan tidak membuat kemas kini dengan betul. Jadi penyelesaian sekiranya anda menerima status tidak lulus ataupun gagal untuk fasa 1, apa yang anda perlu lakukan? Ini untuk fasa 1 ya. Sekiranya fasa 1 anda dah terima status gagal, bagi penerima sedia ada, ambil maklum ya, bagi penerima sedia ada, anda perlu buat rayuan. Rayuan dibuat berdasarkan alasan kegagalan. Apakah punca anda gagal? Apa alasannya? Maka buat rayuan. Bagi permohonan baru pula, sekiranya anda nanti ya menerima status gagal, sama juga, anda perlu buat rayuan. Sekiranya anda merasakan anda layak ya, gaji bawah RM5,000 dan golongan bujang bawah RM2,500 ya, maka anda boleh buat rayuan. Dan macam biasa, rayuan tu mengikut alasan kegagalan. Ada setengah kes ya, permohonan baru yang dikemukakan tidak lengkap seperti maklumat anak tidak memuat naik dokumen yang sepatutnya seperti sijil kelahiran anak dan untuk isi rumah dan maklumat perkahwinan yang tidak lengkap, maka anda gagal. Maka ikutlah apa alasan kegagalan itu dan buat rayuan. Begitu juga dengan kemas kini. Sekiranya anda buat kemas kini, tapi kemas kini itu ada tidak lengkap, anda berisiko untuk gagal. Maka perkara yang samalah, ketiga-tiga hal pun kena buat rayuan. Persoalan yang sangat menarik, bilakah rayuan boleh dibuat? Untuk buat rayuan, sekiranya anda gagal pada permohonan fasa 1, anda kena tunggu tempoh yang akan diumumkan untuk anda buat rayuan ya, untuk sekiranya anda gagal lah. Jadi sekiranya anda gagal untuk fasa 1, anda kena tunggu suatu tarikh yang akan dimaklumkan untuk anda buat rayuan atas kegagalan anda. Tak kira lah sama ada penerima sedia ada, permohonan baru dan yang buat kemas kini tapi masih lagi gagal. Kena tunggu tarikh yang akan dimaklumkan untuk buat rayuan. Tarikh tu akan dimaklumkan. Apa hal pun kita kena tunggu apakah keputusan permohonan semasa kita tu, adakah lulus ataupun tidak lulus ataupun gagal lah. Tak perlu dikhawatirkan ya, kerana permohonan dibuka sepanjang tahun. Kalau gagal boleh buat rayuan ya. Tetapi kita harus ingat satu perkara,
Sekiranya kita dah terlepas pada pembayaran fasa 1, maka kita akan terlepaslah pembayaran fasa 1. Dan sekiranya rayuan kita tu nanti lulus, kita akan dapat pada fasa yang berikutnya. Okey, tiada pembayaran tertunggak, sama macam STR 2025. Tak ada pembayaran orang cakap tertunggak yang kita boleh terima. Sekiranya kita lulus pada fasa-fasa yang tertentu, kita akan dapat pembayaran pada fasa-fasa yang tertentu itu sahaja. Tiada pembayaran tertunggak. Baik, semoga jelas dengan apa disampaikan. Terima kasih kepada yang bertanya. Banyak di ruangan Telegram pun ada ramai. Ya. Tolong bila kita tanya soalan, Amin tak ada marah pun. Bila tanya soalan, biar soalan yang relevan. Jangan kita tanya soalan yang tidak relevan, seperti kenapa bujang tak dapat STR. Amin tak tahu kenapa bujang tak dapat STR. Ya. Itu adalah satu keputusan daripada pihak kerajaan, MOF. Ya. Dan Amin tak tahu kenapa bujang tiada pembayaran STR. Yang soalan macam tu bolehlah tanya, tapi Amin tak dapat nak jawab lah. Mohon maaf kerana tidak membalas mesej yang sebegitu. Amin tak tahu nak jawab apa. Amin pun tak tahu. Kalau Amin yang jadi PM, semua dapat. So guys, main video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye.